Rakaman video orang awam boleh menjadi bukti penting dalam membantu siasatan polis serta proses perbicaraan di mahkamah. Namun menurut Peguam Bela dan Peguam Cara Nur Zabita Mohamad Noor, masyarakat diingatkan agar tidak terlalu gairah menularkan sesuatu rakaman tanpa memahami batas undang-undang, terutama apabila melibatkan isu sensitif, privasi serta kanak-kanak. Peguam Bela dan Peguam Cara Nur Zabita Mohamad Noor berkata, kebebasan bersuara yang dijamin di bawah Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan tetap tertakluk kepada lunas undang-undang sedia ada. Menurut beliau, rakaman video kejadian jenayah seperti kemalangan, rompakan atau gangguan seksual boleh membantu pihak berkuasa, terutama jika tiada rakaman CCTV di lokasi kejadian. Namun katanya, pengguna media sosial tidak boleh mengambil pendekatan pukul rata kerana setiap kes mempunyai konteks dan sensitiviti tersendiri. Maka kita tidak boleh menganggap semua perkara macam diambil kira secara pukul rata. Kita kena tengok kepada konteks kes tersebutlah. Jadi sejauh mana rakaman-rakaman ini dibenarkan, pada pendapat saya sendiri sebagai pengamal undang-undang, selagi mana ianya tidak menyalahi undang-undang dan selagi mana ia tidak mengganggu siasatan. Seperti saya katakan tadi, contoh kita ambil dari konteks kes yang melibatkan kanak-kanak ataupun ada perkara-perkara lain yang melibatkan sensitiviti. Contoh, ada kesalahan yang menyebabkan berlaku pergaduhan atau salah anggap sesama kaum misalnya. Jadi dalam keadaan ini, saya kira adalah tidak sesuai untuk memuat naik video atau rakaman tersebut di media sosial. Beliau turut mengingatkan bahawa penyebaran video melibatkan kanak-kanak, sama ada mangsa atau suspek, adalah dilarang di bawah Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001. Tambah beliau, penyebaran video tanpa kawalan juga boleh mengundang fitnah, mengganggu siasatan serta mencetuskan ketegangan masyarakat, terutama melibatkan isu perkauman dan sensitiviti awam. Masa yang sama, kita tidak boleh terlalu teruja untuk merakam video dan terus menularkan. Rakaman video untuk kita rasakan bahawa pada situasi tersebut perlukan bukti, mungkin kita boleh rakam, tetapi kita rasakan perkara itu sensitif. Jadi kita tak perlu tularkan dan boleh maklumkan kepada PDRM misalnya untuk mengambil langkah ini boleh dijadikan bahan bukti yang baik. Jadi saya kira perkara-perkara begini adalah wajar untuk kita tengok keadaan terlebih dahulu. Beliau menegaskan rakaman video yang dikongsi secara berhemah dan berlandaskan kepentingan awam bukan sahaja mampu membantu pihak berkuasa mempercepat siasatan, malah memberi ruang kepada mangsa untuk memperoleh keadilan sewajarnya.